Pernah dengar hernia otot pinggang ataupun muscle strain? Biasanya istilah ni orang guna untuk otot pinggang tertarik ataupun terkoyak sedikit. Apa yang berlaku? Otot di pinggang belakang ni tertarik, koyak halus ataupun tegak. Boleh disebabkan angkat berat, bersin kuat, salah posisi ataupun senaman terlalu lasik. Gejala biasanya adalah sakit setempat dekat pinggang, rasa pedih, sengar dan rasa kejang. Selain tu rasa macam susah tunduk, rasa macam susah nak bangun ataupun rasa macam susah nak bergerak. Kadang-kadang rasa macam panas je dekat dalam otot. Biasanya dia tak akan menjala hingga ke kaki dan tak ada kebas lah, tak akan ada rasa lemah kaki. Punca utamanya adalah disebabkan aktiviti mengejut ataupun aktiviti yang berat atau angkat berat. Boleh terjadi juga bila salah posisi baring ataupun duduk. Dan juga boleh disebabkan oleh otot lemah ataupun tak cukup bergaza. Untuk rawatan dan penjagaannya pula, kita kenalah rehat dan elak angkat. Boleh tuang panas 15 hingga 20 minit beberapa kali sehari lah. Boleh guna juga pad panas ataupun pad herba yang tampal dekat belakang tu. Yang tu membantu juga. Dan apabila sakit tu reda, boleh buat stretching ringan. Kalau dah tak tahan sangat, boleh ambil painkiller dan juga paracetamol. Petanda, kalau dah bahaya dan bukan sakit otot biasa, sakit tu akan mula rasa menjala dekat kaki, rasa kebas, rasa semut-semut dan rasa lemah kaki. Hernia ni lebih kepada otot pinggang terkoyak yang mana berlainanlah dengan slip disc. Sekarang dah tahu kan? Okey, ingat chat itu seni, bukan sekadar rutin.